kena sebagai orang pernah jadi anak muda. Orang muda tak pernah jadi orang tua. Tetapi kita sebagai orang tua pernah menjadi anak muda, kita mesti memberi ruang dan peluang kepada anak muda menampilkan kebolehan mereka, menyatakan sesuatu yang ada dalam hati mereka. Dan sekiranya kita sebagai orang tua, orang dewasa, memberi ruang kepada anak muda dengan kebolehan mereka, dengan tenaga mereka, dengan semangat mereka, insya-Allah pilihan raya yang akan datang, Pakatan Rakyat boleh menang. Sebab yang melakukan perubahan adalah anak muda. Walaupun orang dewasa, orang tua ada semangat anak muda, tetapi kita tidak memiliki kekuatan anak muda. Tuan-tuan saudara yang saya hormati sekalian, saya tidak berhasrat untuk bercakap panjang, tetapi inilah kaedah bagaimana kita nak mendekati anak muda, bukan dengan menghukum, bukan dengan kita menghalang, bukan kita memberi sekatan, tetapi kita memberi ruang dan dalam masa yang sama memberi panduan kepada mereka bagaimana seharusnya mereka menjadi sebagai anak muda yang boleh memberi jasa kepada negara dan bangsa. Lagu-lagu yang dipersembahkan oleh anak-anak kita yang main, saya difahamkan ya, malam tadi saya bersama mereka di Ipoh, mereka buat persembahan di Ipoh pada 17 Mac dalam ingatan, kerana 17 Mac itulah kita menubuhkan Kerajaan Pakatan Rakyat di Negeri Perak. Mereka buat persembahan di sana. Sebahagian yang anak-anak kita tingkat 2, yang main gitar lead kata gitar lead tu tingkat 2. Tuan-tuan bayangkan berapa ramai anak-anak muda kita yang kita tak didik, mereka tak sempat. Hatta di kalangan kita sendiri, anak-anak kita sendiri, kita tak sempat untuk beri peluang kepada mereka. InsyaAllah, alhamdulillah, kita ada kumpulan kita dan alhamdulillah ustaz kita pun bimbing. Kita sebelum pergi ini, saya difahamkan anak mereka pergi sini, mereka sembahyang dulu dekat surau Taman Melur. Sembahyang dulu. Barulah kita boleh berikan peluang mereka apa yang mereka boleh sampaikan kepada kita. Tuan-tuan saudara yang saya kasih sekalian, saya nak sebutkan dalam kesempatan yang ada masa ini. Hari ini Najib Tun Razak kali kelima datang ke Perak dalam tempoh 1 bulan. 5 kali dalam tempoh 1 bulan merupakan suatu angka yang jelas menunjukkan bahawa pilihan raya tak lama lagi. Yang kedua, kalau sudah 5 kali dalam tempoh sebulan ini datang ke kawasan kita, negeri kita, bermakna negeri Perak ini merupakan negeri yang sangat kritikal, sangat dalam keadaan bahaya. Sebab itu didatang banyak kali. Dikerahkan seluruh jentera yang ada yang memastikan mereka berhimpun dan mendengar taklimat ataupun amanat-amanat yang disampaikan oleh Najib Tun Razak. Maknanya tuan-tuan, Perak ini dalam keadaan kritikal. UMNO rasa was-was. Dan inilah peluang yang disebutkan oleh Dr. Zulkifli Ahmad tadi. Dan inilah peluang rakyat Perak, rakyat Malaysia untuk melakukan perubahan. Kalau kita lepaskan peluang ini, kita akan ketinggalan barangkali 20 tahun, 30 tahun baru dapat peluang yang sebagaimana peluang yang ada pada hari ini. Kita hanya ada lebih kurang 2 atau 3 bulan. PAS Perak telah menyasarkan pilihan raya. Kemungkinan akan berlaku penghujung atau akan berlaku pada awal bulan Jun. Inilah bulan 3 tuan-tuan, pertengahan bulan 3. Maknanya ada 2 bulan setengah. 2 bulan setengah, bukan 2 tahun setengah tuan-tuan. Inilah waktu untuk kita bekerja sungguh-sungguh. Macam mana kita nak bekerja sungguh-sungguh? Tuan-tuan, kita kena keluar daripada markas kita, kena keluar daripada rumah kita, menyampaikan mesej kita kepada masyarakat. Yang sebenarnya pada hari ini yang memiskinkan orang Melayu, yang memperkedanakan orang Melayu, yang menyebabkan Melayu malas, Melayu dan sebagainya adalah Melayu yang berkuasa. Dan ini disebutkan oleh Pak Samad Said. Yang memiskinkan orang Melayu hari ini adalah orang Melayu, bukan oleh orang Cina yang kaya,
kemiskinan yang dibikinkan oleh orang lain yang berkuasa. Siapa orang lain yang berkuasa? Oh. 50 tahun, lebih 50 tahun tuan-tuan, kita lepas merdeka, 5 Perdana Menteri, 50 tahun kita merdeka, masih ramai lagi orang Melayu yang miskin. Kita mungkin tak rasa miskin tuan-tuan, sebab kita mampu menyekolahkan anak kita, kita mampu makan, tak pernah kebulur. Tetapi tuan-tuan, kita sebenarnya miskin berbanding dengan kelompok kaum-kaum lain. Kita sudah dibiasakan dengan kemiskinan, dan kita merasai bahawa inilah kemiskinan yang terpaksa kita terima. Tetapi sebenarnya kemiskinan yang ada pada ini tuan-tuan adalah kemiskinan yang dirancang supaya kita bergantung hidup dengan UMNO barisan nasional. Tuan-tuan saudara yang saya kasihkan, malam ni apa ada anak muda, saya ingin beri peluang kepada anak muda menyampaikan pandangan mereka. Kita ada lagi 2 anak muda, saudara Azman dan saudara Adam Adli. Jadi tuan-tuan mungkin sebahagian yang terlepas pandang, pakcik-pakcik tuan-tuan. Adam Adli ni pelajar kursi Universiti Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim. Beliau berdemo, dan kemudian dia turunkan bendera yang dikatakan bendera gambar Najib Tun Razak, diturunkan. Jadi kerana itu sebagai kesalahan, maka dihadapkan di Mahkamah Universiti dan dia digantung. Digantung tak belajar. Kan pelik, orang masuk universiti nak belajar tapi digantung. Jadi yang siapa yang membodohkan orang Melayu, dia Melayu. Yang buat universiti Melayu, yang memperbodohkan Melayu. Jadi hari ini kita tampilkan beliau datang. Terima kasih kepada saudara Adam dan saudara Azad sama kita, yang beliau menerangkan barangkali ada perbezaan. Dua-dua anak muda ni, satu universiti tempatan, satu lagi universiti luar negeri. Nak bezakan universiti tempatan macam mana keadaan dia dan bagaimana universiti di luar negara mendidik, memberikan pendidikan kepada pelajar-pelajar. Dan itu sajalah yang saya ingin sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.